Bunyi pelik tapi ada keju yang haram dimakan. Oh, jangan makan. Kenapa? Sebab keju ni haram. Haram lah beli tak bayar. Engkau ni makan macam tu. Ini adalah keju Sardinia, diperbuat daripada susu kambing biri-biri dan difermentasi menggunakan balatung, sejenis ulat yang membantu keju menjadi lembut. Namun ia diharamkan oleh European country kerana gabungan ini memberikan risiko kesihatan di mana balatung masih boleh hidup dekat dalam usus kita selepas dimakan. Walaupun kontroversi, penduduk tempatan masih menghidangkannya sebagai makanan perayaan. Makanlah burger yang saya hidang atas surat khabar ni. Okay, thank you. Sedapnya cheese ni. Rasa masin lemak-lemak gitu. Oh, saya pakai cheese Sardinia. Kau pal terkejut sangat. Kau, jangan dekat-dekat. Aku lalu je pun. Kau pun sama. Jangan dekat-dekat. Aku pun lalu je.